Okay guys, hari ni kita ada Myvi lagi best. Nak tukar bateri baru bateri lama dia dah tak boleh baca dia punya CCA. So dia akan tukar dengan 12V 20Ah daripada Nanex lah. Okay, so nanti kita try buka dulu dan kita pasang bateri baru. Okay, untuk bacaan CCA untuk bateri baru ni kita baca 643 agak tinggi untuk kereta ni. So kita akan teruskan untuk pasang lah. Okay guys, ini bateri baru Nanex ni, customer guna kat kereta Myvi 1.5 kereta Myvi 1.5 generasi kedua. Ini dia punya hitam-hitam ni. Ini salah satu ni tak bagus ni tau. Kena pastikan, kena bersihkan. Lagi-lagi bahagian dalam. Kalau dia tak touching betul, bateri ni boleh cepat rosak. Tak kira bateri ni ataupun bateri apa-apa lah. Bahagian dalam ni dengan yang hitam-hitam ni semua, tempat kontak dia kena bersihkan. Kalau tak bersihkan, dia touching tak betul, dia akan panas. Bateri ni pun tak akan tahan lama. Ini tips untuk bagi bateri tahan lama. Alright. Okay, sekarang dah siap pasang. Kita tengok macam mana dia punya starting dia. Crank dia macam mana. Okay, mudah saja dia punya start, effortless. Jadi bagi siapa yang nak beli bateri, boleh datang ke Nanex Energy, Nano Energy di Puchong Getaway.